Okey, cuba share jam apa yang abang pakai. Saya gunakan Suunto Res S. Suunto Res S. Oh, susah nak sebut. Saya dah lidah Jawa. Okey, yang ni saya ambil tali warna oranye. Dia ada beberapa lagi warna yang cantik-cantik. Boleh pilih je. Harga dia memang agak mahal sikit tapi memang puas hati. Bateri dia tahan dalam 2 minggu dah saya guna. Tapi kalau saya macam bawa pergi bersukan, pergi lari ke, pergi swimming ke, pergi berjam rope ke benda, dia akan tahan dalam seminggu lebih macam tu. Lagi-lagi kalau kita gunakan GPS dia kan. So, connectkan dengan Bluetooth handphone. Kemudian boleh download dia punya apps Suunto ni dan boleh terus synckan apa benda. Lepas tu boleh macam biasalah dapat notification untuk SMS, untuk WhatsApp, untuk call dan segala benda lagi. Cantik. Ambil yang warna menyelah baru dapat lagi lawa lah. Kalau macam warna hitam tu boleh tapi macam agak bosan sikit. Tapi kalau macam warna-warna yang striking macam ni akan menampakkan cantik lagi dan orang akan tengok. Nice. Tak tahulah ada beg kuning ke tak. Kalau ada cuba tekan tengok harga berapa yang you all dapat. Suunto Res S. Suunto Res S. Payah nak sebut. Oh, lidah Jawa ni memang susah betul nak sebut benda-benda English ni.